Tak larat pengsan dah. Wih, sedap. Ya Allah, Masya Allah. Kan kita tangkap dia, kita angkat dia. Kita angkat dia. Lepas tu lupa nak keluar awal. Udah lah. Kalau lagi dah gini, dah lambat lagi. Lambat. Tadi nak orang mana dah? Satu apa? Wow, mommy, what are you cooking? Mari masak-masak. Wow, it's this, mommy. Mommy, what? Kuih tu belah sini. Okey. Transferkan kan? Ni letak sana. Siapa main ni? Lepas tu padat lah pula dia punya. Okey. Siapa bila? Ini. Ni letak je kat dalam sini je. Ada sudah kat dia ni. Biasa tahu. Kami tak pernah bersukia kat rumah dia. Kita selalu. Ini pertama kali. Kalau balik Ipoh tu, inilah menu wajib. Beri tanah Fino sebenar. Amin. Ini masuk je Okey. Masuk nanti kita ambil Okey, baiklah. Kita pakai kepit-kepit ni. Jauh sikit lah. Nak mangga. Lagi. Bismillah, jemput. Bang, sini sikit pasta bang. Kau belum makan ni? Siapa makan? Alright. Ada yang tergigit. Yes, sorry. Tempe dia macam ni kan. Sambal tempe. Oh, sisa dia bukan cerita kicap. Bukan kicap. Ni sambal tempe dan sambal sotok sahaja. Okay, baik ambil apa tu dia layan. Macam terbaik lah. Terbaik lah dia layan. Bismillah. Kan ya. Ui, rangkap ni. Kalau orang veggie boleh makan. Kalau macam veggie, macam ayam. Aku macam balik nak makan KFC, nak makan tu. Tapi aku kalau favourite is Texas. Kamu. Berapa lama kat 8 hari? 8 hari. Lepas tu, bila tu aku tak dapat dia pergi Texas. Tu ya hari Ini baru best friend dia, baru match dia. pasal makan tempe tu kan. Sejak tu bapak aku sampai beli tempe kat rumah. Goreng lah, lepas tu kita buat sambal kan. Kan nama dia TJSK tu kau tahu kan? Apa? Tempe goreng sambal kicap. Oh ya tu. Tempe goreng, tahu goreng lah. Tempe goreng lah. Tempe goreng sambal kicap. Ya. Ya Allah, Memang dia bermula dengan benda tu. Allah bagi dia, ya Allah, beratus. Subhanallah, aku pergi bila pagi. Baru betul. Dah tu kita dah. Duduk tak masuk tapi tak tahu nak. Tak habis dia RM10 tau. Tapi kalau ikut yang saya tengok video tu Sejohor kan? Sejohor dari TJSK kan yang saya try dah. Tapi aku macam susah nak try benda lain sebab aku pergi store aku nak sedarkan dia je. Kau faham tak? Sebab dah hari ni kan. Dah strong. Katanya patutnya lepas raya puasa tu nak pergi. Tak pergi lagi ni. Ya Allah, Allah bagi. Dulu pun dia dah buat elok tapi Tapi nampaklah ni macam macam tu tak nak jual. tak, ni tester lah. Serius ah? Kan? Oh, dia memang tak memang 130 Itu gerak sampai kita tu sampai lambat barulah laju. Jadi kalau laju tu alah. Sambal kicap tu mantap sambal. Jadi kalau tanya tadi saya bagi dah tadi. Nah, kita memang nak bagi orang rasa kita punya sambal. Tak, dia kalau macam tu lah. Kalau snacking memang sambal kicap. Memang paling kena. Kalau orang order nasi tak Bagi lah. sambal.
betul. Don't you for. Ada I cakap dah, lepas ni dia tambah kicap je. Lagi senang ya. Orang order lagi sekali. Betul. Betul jadi macam alah. Memang kena ada pekerja yang macam ni, orang datang lagi. Betul. Senyuman dia berharga RM50. Terima kasih kerana Moga maju jaya. layan segala request je. Terima kasih. Air. Sambal makan. Lepas tu akak kira memang tak nak. Lepas tu aku tanya lah. Apa isu dia? Kenapa akak ni tak nak? Kita begitu kan semua orang makan. Tak boleh kan, pengendalian dia kan. Dia jaga ni. Bagus. Dia nak yang ada logo halal. Betul, bagus. Bagus dari situ lah. Oh, nanti Sini. Jom. Ni apa ni? Ni kedai makan juga. Tapi yang penting macam tak tahu dia jual apa. Cafe lah. Kafe lah makan lah. Rumah makan. Oh, basically banyak lah. Banyak. Oh, ni yang tengah-tengah diorang buat. Ini baru ni cermin ni. Menariknya. Kalau top ni berapa? 199 tapi 112 sangat. Ni skirt kan? Betul. Ke macam dress code macam tube kat atas kan? Kot. Kita macam terus siap. Amirul lah aku macam selalunya Amirul malas lah kan. Tiba-tiba dia ajak apa lagi jom lah. Tak tu lah cakap macam kan rupa abah ni. Dia macam enjoy tau. Daripada aku dah dengar kisah tak tahulah buat dia kan. Adalah aku benda lain dia enjoy. Aku tak perlu beli yang tangan tu. Senang Kan yang tu orang memang ni. pendek kena tangan tu kan. So aku tak kata senggu sangat. Amirul pun beli benda tu. Pun kita orang memang ada lah kita kan. Yang pada aku sangat senang lah. Saya pendek-pendek ni sila lah. Dulu aku tak tahu benda apa tu kan. Cekelakar ni nak pukul lalat ke. Rupanya